Hello korang. Okey, hari ni kita punya venue dah buka. Okey, kalau korang nak dine in boleh. Ni boleh dine in lah, boleh makan kat sini. Ini boleh makan kat sini juga. Tapi sini tak banyak lah, ada 3 meja je. Sana 1, 2, 3. 3 meja. Lepas tu yang ni untuk ini kita ada masuk vendor. So korang boleh dah support peniaga kecil. Jangan pun nak mencari rezeki kan. So korang boleh support kita punya vendor. Okey, kat sini. Kat sini ada rekan ni nasi lemak daging. Ni nasi lemak. Ini nasi lemak apa? SK ni apa? Sotong kering. Sotong kering. Yang ini nasi lemak kerang. Ini nasi lemak ayam. Ini nasi lemak ini sama Ini pulut. Mana korang kan yang suka pulut, mana pulut kan. Sekarang ada pulut RM3 saja. Okey. Kat sini kita ambil vendor yang murah-murah. Dan ini RM1.5. Nasi lemak semua RM1.5. Yang kalau yang ni RM2, dan mi pun RM2. Ni pun kuih pun kita murah-murah je. Vendor kita kalau memang bawah RM3 macam tu. Tapi yang ada di tengah macam sandwich tu ada RM8 macam tu lah. Cuma kuih je memang kita bagi murah-murah lah. Kita akan bagi murah RM2. Yang ini nasi lemak RM1.5. Okey, semua nasi lemak semua kita RM1.5. Okey, nasi lemak yang RM1 tu kita tak masuk lagi. Okey, kat sini ada minuman lah. Kita tarik RM1 sama lah. Dia tarik RM1 dengan minuman lain. Nanti kamu siap lagi.